Dan saya nak buat penjelasan, takut ada sebarang kekeliruan kat sini. Hubungan saya, yang ni saya kena mengaku depan-depan lah, hubungan saya dengan Azmin ni memang sejuk dan dingin. Dia mencapai tahap beku. Ni saya perlu akui, memang sejuk. Saya rasa sebabnya begini, ni pandangan saya lah. Ceritanya sebelum konvensyen bersatu pada Julai 2024, saya sebenarnya meletakkan diri saya dalam kumpulan yang menyokong Azmin. Sorry lah, saya minta maaf lah. Tapi masa tu saya letak diri saya dalam kumpulan yang sokong dia. Saya rasa dia layak, even kalau nak jadi timbalan presiden sekalipun. Jadi saya sokong Azmin masa tu, sebelum pemilihan. Dalam konvensyen, Tan Sri umumkan Azmin sebagai Setiausaha Agong. Tak apalah, kita terima. Itu kebijaksanaan Tan Sri Presiden. Sebaik saja selepas konvensyen, saya dapat maklumat baru yang mendakwa bahawa siasatan ni selepas konvensyen, siasatan forensik terhadap video intim yang dikatakan membabitkan Azmin Ali di Sandakan. Katanya siasatan forensik mendapati bahawa video itu adalah sahih. Ini menyebabkan saya berubah fikiran mengenai Azmin Ali. Dan saya menyuarakan pandangan saya kepada beberapa orang bahawa selagi mana isu video songsang ini tak selesai, Azmin tak sesuai jadi pemimpin bersatu. Macam mana kita nak letak muka kita? Bayangkan pilihan raya negeri Sabah nak datang, kita pergi kempen, orang kata, alamak, engkau pun video Sandakan tak boleh selesai Sabah. Ini satu isu besar. Saya ambil sikap bahawa kalau political persecution, ya, kita wajib pertahan dan kita wajib lawan. Tapi kalau isu moral yang songsang, maka itu tidak sesuai untuk parti seperti Bersatu. Parti lain mungkin boleh, silap-silap boleh jadi presiden, tapi bukan parti Bersatu. Jangan senyum. Selepas itu, hubungan saya dengan Azmin selepas inilah yang perbincangan, perbahasan mengenai itu, hubungan saya dengan Azmin ni memang terus jadi sejuk, dingin dan beku teruslah kiranya. Jadi saya tak pelik kalau sekiranya beliau sentiasa mencari peluang nak target saya.